Korang yang belum pernah makan cilok tapi teringin nak rasa macam mana lah rasa cilok tu kan, mai kumpul sini. Kumpul sini sebab kita sekapal. Akak pun teringin juga nak makan cilok tu macam mana lah rasa dia kan. Daripada fikir macam mana lah rasa cilok tu, jom tengok akak buat cilok hari ni. Bahan untuk buat cilok ni pun mudah sangat, senang nak dapat kat dapur rumah kita. Nak dapatkan cilok tu lembut-lembut, kenyal-kenyal sampai petang, akak guna tepung ubi daripada Bon Chef. Sebab tepung untuk buat cilok ni senang je, 2 cawan tepung gandum, 2 cawan jugalah tepung ubi. Dalam tepung tu masukkan sikit daun sup bagi wangi. Lepas tu akak tumis daun bawang dan bahan-bahan yang akak dah tumbuk tadi. Untuk naikkan lagi rasa sedap cilok kita tu, akak guna mai suka perasa daripada Bon Chef juga. Dah sebati elok tumisan kita, bolehlah terus tuang dalam tepung yang kita dah sukat tadi. Tambah sikit lagi air panas menggelegak dan uli guna tangan je. Resepi cilok ni pun akak ambil daripada kawan kita dari negara seberang juga. Nampak sedap je cilok dia, patutlah ramai orang yang beli dengan dia. Siap uli, bolehlah kita bulat-bulatkan cilok kita tu untuk kita rebus kejap. Dah timbul cilok kita tu, bolehlah kita angkat dalam 5 minit gitu. Cilok ni kalau tanpa sos, rasa dia memang tak lengkap lah. Sos ni akak guna daripada Bon Chef juga ya. Satu lagi perasa akan guna sos black pepper daripada Bon Chef juga. Dengan Bon Chef barulah lengkap cilok kita.